Assalamualaikum. Hari ni mak nak tunjuk cara mak buat lepak labu. Ya, lepak labu kuning ya. Ni mak sagak dulu dia punya ni. Sampai selesai lah sagak dia ni. Kan bau gaung dengan tepung. Ya. Mak dah siap sagak ni. Lepas tu mak parut gula merah, sikit, bergula putih sikit ya. Okey. Ni dah gula merah, dah sagak tadi bergula merah tadi. Lepas tu mak tambah gula putih dah 5 sudu. Tapi kalau orang suka manis tambah lebih pun tak apa. Kalau orang tak suka manis kurangkan. Kalau orang suka manis lebihkan. Ya. Gaul rata lah. Sekejap lagi bubur tepung. Ni dah start tepung beras ya. Mak gunakan tepung beras ni 1 cawan setengah ya. Tengok kalau cari sangat kan tambah lagi kan. Guna 1 cawan setengah dulu. Okey. Bawa rata dulu ya. Tepung ni mak buat 2 ya. Tepung jagung. Tepung pulut pun mak buat 2 sudu. 2 sudu ya. Mak tambah tepung beras lagi sikit ya. Lembik lah dia punya ni. Tak apa nak jadi pekat sangat. Mak tambah 1 ni ya. Tambah tepung beras 1 lagi. Maknanya 2,5 cawan lah. Tepung beras dia. Mak buat santan sikit ya. Santan sikit je lah. Dalam anggaran 1 senduk lah. Dia punya santan tu kan. Tujuan dia untuk lembutkan lah. Lembutkan dia punya ni kan. Nak bungkus pula ya. Ni mak dah start nak bungkus-bungkus ya. Bukan nak kukus. Ya. Tapi mak pakai inci kelapa tengah-tengah ni. Okey. Lepas gulung lah macam mana pun tak apa. Air dah mengagak dah. Mak terus kukus ya. Lepat ni. Okey. Kukus lah dalam 15 minit ya. Ni dah masak ni. 15 minit tadi ya. Tak api lah. Ni dah siap dah. Lepat labu. Ya. Okey, mantap.